Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan apresiasi buat penerajuk acara yang dihormati. Salam kasih, junjungan budi kepada Tuan Yang Terutama dan kepimpinan negeri. Kombinasi kehakiman bervisi, para pejuang, pencinta rukun negara yang disanjungi. Dengarkanlah, hayatilah cetusan minda kurniaan Allah untuk saya menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana tentang nilai-nilai kejayaan rukun negara, iaitu melalui maudid bicara saya yang berbunyi rukun negara bersama membina negara bangsa. Hadirin yang bervisi, sebelum bibir mengatur langkah, sebelum mulut peta berbicara, saya wartakan dengan lebih jelas intipati rukun negara. Rukun negara dibentuk dengan tujuan membentuk perpaduan yang kukuh 5 prinsip yang terkandung dalam rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan merupakan kunci kepada keharmonian, kemakmuran dan perpaduan kaum demi memperkasakan negara Malaysia. Persoalannya, mampukah penghayatan dan pengamalan rukun negara menjadi tunjang utama dalam membina bangsa yang bersatu padu, progresif dan berjati diri? Hadirin yang berwawasan, pragmatik saya yang pertama, kesepaduan nasional, rakyat sejahtera. Patriotisme amat penting kepada rakyat setiap negara. Semangat patriotisme ini bukan sekadar luahan perasaan, tetapi turut menuntut kepada penghayatan oleh setiap warga negara. Penghayatan yang agung ini melibatkan soal keyakinan, keberanian, kemerdekaan, jati diri dan kedaulatan negara. Bagi membentuk negara yang berdaulat dan bersepadu selepas berlakunya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969, kebijaksanaan para pemimpin Malaysia telah melakarkan rukun negara sebagai garis panduan. Semangat patriotisme seharusnya disemai dalam diri setiap lapisan masyarakat supaya rakyat hormat dan taat pada raja dan negara seperti tertera dalam prinsip rukun negara. Yang kedua, dikata pepatah, hukum orang memiak daging, sakit di orang, sakitlah di awak. Dengan ini, sebuah bangsa yang bersatu padu, progresif dan berjati diri dapat dibentuk. Sidang Dewan yang berintegriti. Pragmatik saya yang kedua, undang-undang dipatuhi, rakyat sejahtera. Sejarah tamadun Cina membuktikan bahawa masyarakat yang sempurna hanya dapat diwujudkan melalui undang-undang. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Apabila undang-undang dan keadilan tidak menjadi pasal utama, natijahnya berlaku kacau bilau sehingga merobek keharmonian masyarakat. Keadaan tegang yang menggugat perpaduan juga tidak mustahil berlaku di Malaysia sekiranya kita leka dan tidak menghayati prinsip keempat rukun negara yang mendaulatkan undang-undang. Individu yang patuh pada undang-undang tidak akan melanggar undang-undang yang telah ditetapkan, seperti melanggar peraturan jalan raya, terlibat dengan najis nada dan lain-lain lagi. Jelaslah, pegangan prinsip rukun negara ini dapat melahirkan insan yang patuh pada undang-undang dan perlembagaan negara. Sidang Dewan yang penuh santun. Pragmatik saya yang terakhir, amalan budi bahasa memajukan bangsa. Budi bahasa penting untuk melahirkan insan yang mulia dan unggul. Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa apabila kamu hendak mengenali wajah, lihatlah pada cermin. Tetapi apabila kamu hendak mengenali diri, lihatlah pada wajah.
Kata-kata tersebut menggambarkan betapa kepribadian yang mulia menjadi tali pengukur kepada setiap individu. Amalan budi bahasa dalam masyarakat negara kita semakin luntur. Kempen berbudi bahasa yang telah dilancarkan oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, juga lebih dikenali sebagai KEWA, ini jelas menunjukkan betapa kroniknya budi bahasa masyarakat pada hari ini. Melalui kempen ini, kita digalakkan untuk memberi ucapan salam dan senyuman manis sebagai tanda perkenalan atau menjalinkan hubungan yang lebih mesra. Pegangan prinsip rukun negara ini dapat merapatkan hubungan masyarakat majmuk di negara kita. Kesimpulannya, bulat air kerana membetul, bulat manusia kerana muafakat. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Marilah kita menghayati rukun negara agar dapat melahirkan ramai bangsa yang berkualiti dan disegani di dunia. Ingatlah, pepatah Melayu ada mengatakan, ibarat telur sesangka, pecah sebiji, pecah semua. Akhir kata, kukuhkan perpaduan, hayatilah rukun negara bersama membina negara bangsa. Sekian, terima kasih.